Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi hari ini, hari Isnin, 19 hari bulan Mei 2025. Saya cuba nak sebut tarikh dengan betul. Dan hari ini, saya tak cerita pasal konflik di Timur Tengah, tak cerita pasal konflik di Rusia, tak cerita pasal konflik Amerika, China, tapi konflik yang dekat dengan negara kita di rantau Asia Tenggara. Kita tahu kita di Asia Tenggara pun ada masalah-masalah di antara negara-negara di Asia Tenggara ni. Kita dengan Indonesia ada masalah sempadan, kita dengan Filipina ada masalah sempadan, ada masalah tuntutan wilayah, dan kita dengan Singapura pun ada masalah tuntutan pulau, ada masalah air yang tak selesai, tapi tak adalah sampai berperang. Dan yang terbaru ialah konflik di antara Indonesia dengan Singapura. Dan saya namakan perang minyak ni pasal beli minyak daripada Singapura, Indonesia. Tapi sebelum tu saya nak jawab satu komen lah. Dia kata nak cerita pasal kenapa ada satu golongan dipanggil Pajit di India ni, dia makan tai lembu. Ni saya nak tunjuk satu video lah . Di India. Ni ada satu lagi. Itu tai lembu basah-basah dia makan. Ni. Ni dia. Ni, kenapa dia orang makan tai lembu ni? Ni dia, satu video. Ni. Dia orang ni percaya, ramai dia percaya salah seorang dewa dia dilahirkan dalam tai lembu. Jadi sebab itulah dia mengingati peristiwa tarikh lahir tu. Dia mandi, dia mandi. Dia percaya tai lembu ni ada health benefit ataupun ada manfaat ke kesihatan lah kononnya. Love tai lembu, jabang be nice. Ya, betul. Dan hari ni saya nak teruskan tentang Indonesia, dengan Singapura. Tuan-tuan, semasa saya scroll lah, saya cari benda lain sebenarnya tentang pengeluaran minyak dunia lah. Dan saya terkejut tengok Singapura adalah antara pengeluar minyak dunia yang antara 50 ke atas. Pengeksport minyak dunia dalam lingkungan 30 ke 50 ke atas. Dan saya kata, Singapura dekat mana dia kuat minyak? Rupanya Singapura ni dia ekspor 56 bilion minyak. Minyak yang telah ditapis, minyak yang telah diproses. Dijadikan dia beli minyak ni daripada menjadikan dia ni, Singapura ni adalah pengeksport minyak yang telah ditapis yang kedua terbesar di dunia. Di dunia negara kecil saja. Yang terbesar sekali di dunia yang menapis minyak ni ialah Amerika Syarikat lah. Amerika Syarikat. Dan China pun ada tapis minyak juga lah. Kita pun ada, tapi tak banyak macam Singapura. Dan hampir sama banyak lah. Dan Singapura ni
dia dah buka pusat penapisan minyak ni daripada tahun 60-an lagi, awal 60-an. Dan dia tapi kalau nak kirakan satu tempat tu terbesar sekali Singapura lah ya. Amerika ni sebab banyak di seluruh Amerika ya. Amerika. Dan Singapura ni dia beli minyak daripada negara-negara pengeluar minyak, napis, lepas tu dia ekspor semula ya. Dan 34% daripada ekspor minyak yang dah ditapis oleh Singapura ni sekejap ya. Sorry, saya ulang 34% daripada minyak yang diproses di Singapura ni diekspor ke Indonesia ya. Dan Indonesia adalah negara pembeli terbesar minyak daripada Singapura. Dibandingkan dengan Malaysia ya, kita ni jumlah ekspor minyak kita tahun lepas nilai dia dalam 28 bilion US dollar. Tapi kita ekspor 41 bilion US dollar minyak yang sudah diproses ya. Kita pun ada pusat pemrosesan minyak jugalah ya. Dan pengeluaran minyak mentah kita sehari dalam sekitar 200,000 lebih tong sehari lah. 200,000 tong. Dulu pernah sampai dekat-dekat 400,000 tong sehari, sekarang dia dah kurang Dan kita banyak mengekspor minyak yang dah diproses. Dan salah satu negara yang kita ekspor ialah Indonesia. Tapi dulu masa saya kita kecil dulu, kita baca buku geografi, kita ni minyak kita semua kita beli daripada Singapura. Minyak kita ada pun kita hantar ke Singapura untuk diproses, dan kemudian kita ada satu pusat penapisan minyak di Sibu, Sarawak. Dan sekarang ni dah ada di Johor lah, di Pengerang, Johor. Tapi Indonesia pula dibandingkan dengan Malaysia ni, dia hasilkan hampir 600,000 tong minyak sehari. Dah berkurang. Dulu dia hampir 1 million satu hari lah, dalam 800,000 tong sehari. Indonesia pun dah berkurang pengeluaran minyak mentah dia, sebab dia tak ada reinvestment, dia tak ada telaga-telaga baru. Tapi 34% daripada keluaran minyak Indonesia ni yang telah ditapis ni adalah diimport daripada Singapura, iaitu sebanyak 8 bilion. Maknanya Indonesia ni dia import minyak daripada Singapura ni 8 bilion setahun nilai dia. Baru-baru ni Menteri dalam minggu lepas Menteri dan Tenaga Sumber Mineral Indonesia lah, Menteri Tenaga dia, nama dia Bahlil Lahadalia mengumumkan yang Indonesia bercadang mengurangkan import minyak daripada Indonesia sebanyak 60%. Dan akan mula membeli minyak daripada USA, Saudi Arabia dalam masa 6 bulan, dan dia target dalam masa 2 tahun ni dia tak nak beli langsung dengan Singapura. Ni dah gaduh sebab menteri tu bercadang tak nak beli langsung dengan Singapura, dia nak beli minyak yang dah ditapis daripada Saudi Arabia, daripada Amerika Syarikat. Ini sebab dia tak puas hati lah dengan harga yang telah dikenakan oleh Singapura, walaupun Singapura dia kata setitik minyak pun tak ada korek sendiri Dan Indonesia menganggap strategi Singapura ni adalah memalukan, menjijikkan, dia kata, kerana mengenakan harga yang lebih tinggi daripada pembekal daripada Timur Tengah. Dia kata Singapura ni dekat, harga dijual tinggi tapi harga minyak ni dia beli di Singapura, dia bukan termasuk pengangkutan maknanya dia beli, dia bayar dekat port tu, dia panggil FOB, Freight on Board, dia bayar kat port, jadi pengangkutan tu dia bayar lain. Jadi mungkin kalau dia beli dekat Saudi Arabia ke, dekat US ke, harga lebih murah, tapi kos pengangkutan jadi lebih tinggi tapi disebabkan dia bengang dengan Singapura ni, dia tak nak beli lagi dia nak kurang. Tapi dia tak boleh stop terus lah, sebab dia nak beli pada keperluan dia banyak. Dia nak kurangkan sikit-sikit, dalam masa 6 bulan ni dia nak kurangkan sebanyak 60%. 60%. Walaupun dia bangang lah, sebab apa, walaupun jiran dekat tapi Indonesia ni dah berpuluh-puluh tahun dah beli minyak daripada Singapura ni daripada Singapura ni. Kita pun dulu bergantung kat Singapura lah. Dan import minyak Indonesia ni daripada Singapura ni adalah 8 bilion setahun. Dan import minyak yang dah ditapis ni oleh Indonesia daripada Malaysia adalah 4 bilion setahun. 4 bilion setahun. Manakala US yang lebihnya daripada negara luar dalam 1 bilion. Dia ada beli juga daripada Oman, daripada China, UAE tapi tak banyak. Jadi walaupun ekspor minyak Singapura ke Indonesia ni 34% jumlah dia, Indonesia ni dia kata dia tak mendapat sebarang faedah pun daripada Singapura, dan menganggap perdagangan yang berat sebelah. Ada bunyi macam Trump lah perdagangan yang berat sebelah. Kita minum teh moringa dulu. Sebenarnya Indonesia dah lama dah dia minta kurang, tapi Singapura tak bagi kurang. Sebab itulah, sebab yang lain ialah Indonesia ni baru-baru ni Indonesia telah dikenakan tarif
oleh Trump ni sebanyak 32% antara yang tertinggi di Asia Tenggara, bawah sikit daripada Vietnam saja. Jadi dia nak gunakan pembelian minyak daripada USA ni, maknanya dia nak bincang, dia nak nego dengan USA. Dia kata okey, sekarang ni aku nak kurangkan pembelian minyak daripada Singapura, aku nak beli minyak direct daripada engkau. Dia nak minta kurang tarif ni. Tapi sekarang ni tarif kita tahu bulan Julai ni baru revise balik, walaupun dah dikenakan 32% ke atas Indonesia dan dikenakan 24% ke atas Malaysia, tapi dia dah freeze. Dia kata ditangguhkan dulu back, dia kata dikenakan 10% saja untuk semua orang. Dan jadi Indonesia ni bengang lah, sebab USA dia kenakan tarif hanya 10% kepada Singapura, tapi ke atas Indonesia dia kenakan 32%. Tapi 32% tarif ke atas Indonesia itu sebenarnya menguntungkan Malaysia. Sebab apa? Sebab banyak ekspor Indonesia ke US ni ialah juga kelapa sawit. Jadi kalau tarif dia lebih tinggi daripada kita, maknanya minyak kita akan lebih banyak dibeli oleh Amerika lah. Dan pada bulan Julai ni, setelah habis 90 hari, barulah Trump akan revise balik. Dia tengok negara mana yang datang nego, dan Indonesia nak gunakan kemampuan dia beli minyak ni untuk beli minyak daripada US ni, termasuk minyak mentah sebanyak 10 bilion, dan dia untuk minta US ni kurangkan tarif lah. Buat masa ni dia punya pembelian minyak daripada US ni hanya 0.1% saja, tak banyak lah. Jadi itulah, dia tak puas hati jadi perang tarif ke atas Indonesia ni, Singapura jadi mangsa lah. Sebab apa? Disebabkan Singapura ni dia USA kenakan 10%, maka Indonesia sebab salah satu sebab dia tak nak beli lagi minyak daripada Singapura ni, dan dia nak beli minyak daripada USA untuk mengurangkan defisit USA ni, import ekspor USA. Maknanya Indonesia ni lebih banyak ekspor barang ke USA daripada USA import barang daripada Indonesia lah. Dia nak kurangkan defisit tu, dan nak beli kebanyakan minyak daripada Amerika. Jadi tarif yang dikenakan oleh Trump ni yang tak sama rata ni ke atas Indonesia dengan Singapura telah menyebabkan Indonesia nak mengurangkan terus ataupun nak menghapuskan terus pembelian minyak daripada Singapura. Tapi saya rasa tak adalah efek sangat ekonomi Singapura ni, sebab Singapura ni hanya 5% saja pendapatan negara dia bergantung kepada ekspor minyak ni lah, ekspor minyak yang dah ditapis dah. Dan Pertamina ni macam Petronas kat Malaysia lah, state owned oil company ni telah diberi arahan untuk serta-merta mengurangkan import minyak daripada Singapura dan mula mencari alternatif lain. Mereka juga telah dengan segera menjalankan projek. Dia naik taraf lah, dia naik taraf fasiliti dia, pelabuhan dia dibesarkan, nak membesarkan fasiliti dia, dia buat tempat simpan minyak dia di Indonesia. Jadi itu memerlukan satu investment yang besar lah. Buat masa ni keperluan minyak Singapura buat masa ni 54% daripada minyak yang Indonesia nak guna ni adalah diimport daripada Singapura. Maknanya besarlah pergantungan dia daripada Singapura. Dan daripada Malaysia hanya dalam 10% kot, lebih kurang lah, dalam 1 bilion, 4 bilion. Dan bekalan minyak dia, minyak kita ni, Menteri Indonesia ni kata bekalan minyak dia datang daripada negara yang tak menghasilkan setitik pun minyak. Tapi bagaimana Indonesia ni boleh meletakkan diri dia ni, dan Malaysia juga ada bergantung kepada Singapura selama berpuluh-puluh tahun. Sebab pada tahun 60-an lagi saya rasa Shell, Exxon dengan bantuan British Singapura telah membina infrastruktur penapisan minyak yang sangat besar, dan Malaysia pun sehingga tahun 80-an terpaksa menghantar minyak kita ke Singapura untuk ditapis. Walaupun kita memang ada kilang penapis sendiri di Sibu Sarawak, tapi tak cukup lah. Dan keduanya, kenapa Singapura ni dia jadi pengekspor minyak yang ditapis ni, yang kedua terbesar ialah kedudukan dan fasiliti pelabuhan Singapura yang strategik untuk menyimpan, proses dan mengedarkan minyak dekat Pulau Jurong, Pulau Bukom dan Pulau apa lagi satu lah, pulau tu. Dan Indonesia pula, dulu kita dengan Indonesia ni tak ada duit nak buat infrastruktur penapisan minyak sendiri. Indonesia dengan Malaysia cuba pinjam daripada IMF, untuk membuat loji penapisan minyak sendiri dah lama dah, tapi sejak tahun 70-an lagi. Tapi telah ditolak oleh IMF bagi melindungi kepentingan penapisan minyak Singapura. Sebab apa? Syarikat minyak di Singapura ni adalah syarikat British dan syarikat Amerika. Jadi kalau IMF ni bagi loan dekat kita, bagi loan dekat Indonesia untuk buat kilang penapis minyak sendiri, maka lingkuplah kilang penapis minyak Singapura tu kan. Jadi inilah politiknya. IMF ni dia memang support kroni-kroni dia sajalah. Itulah
ketidakadilan. Tapi Malaysia setelah Petronas dah jumpa, kita dah jumpa minyak, Petronas dah kaya, kita invest sendiri, buka kilang penapisan minyak sendiri. Dan baru-baru ni dalam beberapa tahun lepas lah, masa Najib Razak jadi Perdana Menteri, Aramco juga telah invest untuk buat kilang penapisan minyak di Pengerang. Dan Petronas, sebelum Petronas ada duit, kita nak pinjam duit daripada IMF nak buka kilang penapisan minyak ni, tak dapat. Dan kedudukan Singapura tu, dia mudahlah mengedarkan seluruh Indonesia dan langkah praktikal lah. Sebab apa? Walaupun negara dia kecil, tapi dia nak akses hantar ke Kalimantan, hantar ke sana, hantar ke pulau-pulau Indonesia ni senang. Jadi sebab itulah Indonesia selama ni bergantung kepada Singapura dalam bekalan minyak dia. Dan tapi soalnya seperti apa yang saya cakap lah, setiap isu geopolitik ni ada pengajaran kepada Malaysia, atau apakah peluang Malaysia bila melihat kepada persaingan dan permintaan terhadap minyak yang ditapis di dunia dan di rantau ni. Jadi apa yang kita boleh capitalize? Kita patutnya ambil kesempatan lah. Mungkin kita boleh pujuk Indonesia, jangan beli daripada US, beli juga, tambah lagi beli daripada kita. Sebenarnya antara negara-negara ASEAN pun ada macam-macam masalah lah. Tertunggak lah, masalah tertunggak. Kita dengan Singapura ada masalah air, ada masalah sempadan, tuntutan terhadap pulau. Kita dengan Indonesia pun ada masalah sempadan. Kita dengan Filipina pun ada masalah sempadan. Bukan Pakistan dengan India saja ada isu air lah. Kita dengan Singapura pun ada isu air. Jadi tahu tak, dekat Singapura tu, empangan air di Johor tu, yang untuk supply air ke Singapura tu, dikawal oleh 1 batalion tentera Singapura. Dalam kawasan kita tu. Sebab dia nak pentingnya empangan air Singapura tu, sampai 1 batalion tentera dia. Dan saya rasa ada sistem pertahanan udara pun, dia tak nak bagi musuh-musuh dia bom tempat tu. Jadi dia hantar 1 batalion untuk jaga empangan di Johor tu. Dan tahukah anda bahawa kehilangan Pulau Batu Putih tu juga menyebabkan kita kehilangan kawasan laut atau maritime border lah. Maritime border. Dulu tak ada kapal yang parking dekat Pengerang tu, Pengerang tu, sampai nelayan-nelayan kita nak tapah pukat pun semua rosak. Tapi tempat tu dulu, perairan kita sekarang ni dah jadi perairan antarabangsa. Disebabkan apa? Disebabkan kita kehilangan Pulau Batu Putih. Jadi bila kita hilang Pulau Batu Putih ni, bukan setakat kita hilang pulau kecil yang ada batu tu, tapi bila dah itu jadi hak Singapura, maka sempadan laut ni dah berubah lah. Jadi sebenarnya banyak lah, kita dengan Singapura ni, banyak trade agreement kita dengan Singapura ni yang berat sebelah. Termasuklah agreement yang disign sebelum kita merdeka. British dia lebih mementingkan Singapura. Dan yang saya heran, adakah perjanjian berat sebelah ni, termasuklah perjanjian air ni, ada melibatkan pegawai-pegawai kita yang mungkin telah jual negara. Itu jadi persoalan. Jadi persoalan lah. Sebab takkan bodoh sangat perjanjian berat sebelah. Dan yang saya sakit hati dengan Singapura ni adalah perjanjian air lah. Sampai Malaysia lu bergaduh dengan Singapura, Mahathir betul-betul bising pasal benda tu. Dan kita jual air berapa sen saja untuk 1,000 liter. Jadi fikir-fikir nak kalah. Dan sebelum saya nak tuan-tuan dan puan tinggalkan komen pasal kita punya trade dengan Singapura ni, pasal masalah kita dengan Singapura ni, masalah sempadan, masalah ni, apa yang dapat kita pelajari untuk generasi akan datang. Sila tinggalkan komen dekat ruang komen lah. Sebab tu saya nak baca komen dulu. Waalaikumsalam Sid Girl. Dia ada, Indon ada beli tapi 4 bilion saja. Dia beli dengan Singapura 8 bilion. Betul. Betul. Kita untunglah dua-dua beruk 5 perang. Ya, kita punya air itulah. Kita ada juga yang kata isu air ni ada pegawai-pegawai kita telah dibeli lah. Sebab tu perjanjian air ni berat sebelah. Dan yang paling sedih sekali ialah kita tahu sebab tu Mahathir dulu dia tak nak pinjam dengan IMF sebab banyak sangat songeh. Dan IMF dulu dia tak nak bagi loan dekat Malaysia, tak nak bagi loan dekat Indonesia untuk buat loji penapisan minyak sendiri. Sebab apa? Nak melindungi industri penapisan minyak di Singapura. Singapura. Betul. Bila cerita pasal Singapura ni cerita sakit hati. Dia ni, saya anggap Singapura ni macam Israel di Asia Tenggara lah. Singapura ni. Israel Asia Tenggara lah. Memang kalau deal dengan dia memang kiasu lah, berat sebelah lah. Dan sebelum berakhir ni, saya nak tunjuk sekali lagi kepada peminat-peminat channel saya daripada India.
Jadi kepada peminat-peminat channel ni daripada India yang dah hari-hari datang kutuk saya ni, kau tengoklah video ni, kau jangan perasan nak jadi negara terkuat, tertentera, negara termaju, kuasa ekonomi, kau settlekanlah masalah tandas kau dulu, settlelah masalah masyarakat kau masih lagi suka makan tai lembu tu ya. Kesannya Singapura akan beli minyak daripada Malaysia, betul? InsyaAllah kesannya kalau selesai masalah tarif Trump ni, kalau Trump ni dah tak ada lagi lah dekat 4 tahun lagi, tak sampai 4 tahun lagi Presiden Amerika, saya rasa polisi bodoh dia yang mengenakan tarif seluruh dunia ni akan dimansuhkan oleh Presiden seterusnya lah. Tapi nampaknya baru-baru ni dia dah capai persetujuan, dia dah mansuhkan semua tarif dia ke atas China, dah mengalah terpaksa surrender terpaksa surrender. Saya rasa tarif ni tak akan kekal lama lah, mungkin kita pun tak akan dikenakan tarif tinggi-tinggi lah. Sebab apa? Kita pun tak payah kecoh-kecoh sangat nak nego. Sebab apa? Kita tengok dulu, walaupun kena buat tarif ni bukan kita bayar, pembeli dan pengguna di Amerika Syarikat yang bayar, Jadi kalau dia sanggup bayar, apa salahnya kita jual je lah, tak payah nak beralah-beralah nak beli barang lebih-lebih lagi yang kita tak perlu. Tak perlu, kita cari jalan lain. Contohnya, banyak 60% daripada ekspor kita ialah daripada E&E, Electrical and Electronic. Dan elektronik ni, electrical ni kebanyakannya syarikat Jepun di sini, syarikat Jepun. Dan electrical ni syarikat Jepun, elektronik ni syarikat Amerika juga buat kilang dekat sini. Jadi dia orang terpaksa beli juga, sebab apa? Itu digunakan untuk industri dia. Lagi satu, kelapa sawit. Kalau dia tak beli daripada kita, dia kena beli daripada Indonesia ataupun Thailand. Tapi kalau tarif yang dikenakan ke atas Thailand dan Indonesia lebih tinggi daripada kita, dia terpaksa beli dengan kita juga. Dan dia orang yang beli tu yang bayar, jadi kita tak payah kelam kabut sangat lah. Walaupun saya puji juga lah langkah kerajaan Malaysia ni. MITI telah panggil semua pengeksport ni dan bincang satu persatu setiap ekspor kita ke Amerika lah. Jadi tapi itu kita bincang topik tu dalam sesi lain lah ya. Dan petang ni saya ada satu lagi topik sekejap tentang rundingan nuklear Iran dengan USA yang telah menemui jalan buntu, di mana semalam Steve Witkoff, ketua perunding daripada Amerika Syarikat ni, dia kata dia tak nak langsung Iran proses nuklear walaupun untuk elektrik 1% pun tak boleh. Jadi ini adalah satu stumbling block lah, sebab Iran kata dia tak mahu disekat langsung. Kalau nak hentikan dia daripada buat senjata nuklear, okey, tapi dia perlukan loji nuklear tu untuk buat ubat-ubatan dan juga tenaga. Jadi Assalamualaikum, salam sejahtera, dan jangan lupa subscribe, like dan share, dan tinggalkan komen apa yang dapat kita pelajari daripada konflik perang minyak di antara Singapura dengan Indonesia ni. Okey, Assalamualaikum, terima kasih kerana sudi bersama saya hari ini hampir 24 minit. Bye.